Untuk birthday ada lagi tak? Untuk birthday, seorang birthday Seorang je. Okay. 20% kan? Seorang Kalau 4 orang, kalau 3 orang bayar, seorang lagi tu akan jadi 50 kan 60 eh? 60. 60 kan? 60%. Kalau 3 orang. Kita kena bawa lagi 2 orang aja. Tak ada kawan. tak ada lah. Hello guys, welcome to Jaja. Alhamdulillah hari ini 29 bulan 1 2026. So ini adalah vlog pertama saya pada tahun 2026. Vlog-vlog yang sebelum ni vlog-vlog tahun lepas yang saya baru sempat saya baru sempat edit and post. So inilah vlog pertama saya untuk tahun ini. 29 bulan 1 adalah birthday Afrina. So hari ni dia ada kat sini. So kita nak keluar lah makan-makan dengan dia. And I bought something for her untuk birthday dia. Sebab saya tak tahu lah, saya rasa selama saya berkawan dengan dia, saya tak pernah bagi dia hadiah birthday. Selalunya macam belanja makan tu normal lah kan. Tapi hadiah birthday tu tak pernah bagi tu tak pernah bagi hadiah kat dia. Barang lah, macam barang. So saya beli something. Sekejap saya tunjuk korang. So barang dia adalah ini. Bracelet. Bracelet ke orang panggil lah. Gelang lah, gelang. So saya beli gelang ni, tak cantik. Dia butterfly. Oh, sekejap. Itu nampak nama saya. Ini saya punya. Saya beli macam friendship bracelet lah. So saya ada satu, dia ada satu. Yang dia punya saya tak buka lah. Sebab dia kan dah sekali dengan balutan. Tak adalah balutan. Dia macam ada satu casing kat depan kotak dia tu. So saya tak nak buka. So ni yang saya punya. So dia rose gold. And ada rama-rama kat tengah. And boleh custom nama. So dia macam ni. Nampak tak? Dia bentuk rama-rama. Saya nak fokus. Nampak tak guys? Rama-rama. Dia tak fokus lah korang. Okay. Lepas tu belakang dia ni ada engrave nama. So ni nama saya lah. Sekejap. Tak nampak lah pula. Tak fokus lah korang. Saya nak dia fokus. Yang tu lah, nampak lakut kan. So saya plan macam nak pakai gelang tu siap-siap lah. Tapi sorok-sorok dulu. Lepas tu nanti time makan tu saya nak buat surprise. Korang tahu tak trend yang Love is open door. Gitu. Kan ada yang dia buat macam surprise kan. Tak kisahlah boyfriend girlfriend ke, mak ayah ke, anak ke, bestie ke kan. Dia bagi hadiah macam tu. Dia buat konten yang love is not open door. Atau dia orang tu nampak macam wah. Tapi saya takut konten tu saya takut tak jadi surprise tu, tahu tak. Saya tak jadilah. So kita tengok kejap lagi. Sekarang ni saya tunggu Zohor kejap. Lepas Zohor baru kita pergi ambil Afrina. Okay. Dah sampai rumah Afrina. Hari ni tema strawberry matcha. Comel. Dia tak pakai skirt pink. Dia pakai seluar. Tema tu dah tak pakai seluar. Muka tu cuba senyum sikit. Mana skirt pink? Aduh. Kata tak, tapi hang kata hang jumpa baju mak ni je lah. Baju ni memang aku bawa daripada KL. Oh iya ke? Faham. Hai, birthday girl. Uyo ni kesuburan macam kita. Kena. Balik.
Terbalik. Saya kepala terberi. Kepala semini. Saya kepala maca. Okay, bye. Pergi pergi makan. Macam nak tunjuk outfit kita weh. Ya. Stand lah. Tak boleh stand. Tiba kat tadi. So this is Afrina's outfit. And this is my outfit. Ni kita orang makan sini. Ni tempat-tempat legend kita orang. Tambah RM20. Ha, Sekarang meeting, lunch. lunch. Tapi kalau superior tambah 20. So nak ke tak? Sebenarnya aku tak ingat. Kalau dia selain salmon tu ada apa? Ada banyak lagi macam apa tu? Yang beef yang Cubalah. Tapi jap. Dia tak ada diskaun untuk birthday. ada lah, sebab tu aku ajak hang sini. Okey. Ha. Boleh. Dua orang nak ambil apa dia? Superior lah ni. Ambil superior lah. Dua-dua ambil superior Lepas tu untuk birthday ada lagi tak? Untuk birthday, seorang birthday Seorang je. Okey. 20% kan? Betul. Seorang. Tu sup nak sup apa tu? Sup. Ya betul. Sup. Pilih je. Kan macam sedap kan? Yang ni sedap. Okey. Baru kan? Baru. Okey. Satu je kan? Creamy campur. Yang campur Okay. Macam apa? Santan. Sekejap saya pergi ambil dulu Ke korang nak tengok? Mestilah korang nak tengok. Nyam-nyam. Lamanya weh tak makan. Lamanya tak makan Seoul Garden. Last makan di sekolah. You weh time sekolah weh. Tak, saya lagi awal. Aku lagi awal. Muka kecewa sebab banyak benda tak ada dah sekarang. Dulu lagi best tau tak? Best gila. Dulu Seoul Garden ni macam komitmen tau tak? Komitmen. Sekejap. Macam order ni. Lamb slice, lamb teriyaki. Kopi tak aku Yang kopi tak payahlah. Lamb yang tak ada marinated tak payahlah Ambil yang marinated je. Boleh juga. Kalau nak order lagi nanti Boleh. guna kertas yang sama ke? Kalau dah habis saya bagi tu. Okey baik. Terima kasih. Kimchi timun dengan kimchi cabbage. Tak tahu lah ni apa. Potong. Ikan. Okay, sotong sedap. Ikan kurang. Tak ambil air pun. Sakit. Tercekik. Sekejap. Ni lamb Afrina. Ni lamb rib kot. Ni yang teriyaki. Yang ni lamb slice kot. Yang ni lamb biasa. Ini sotong. Sotong ni nak letak dalam. Dia salmon. Daging balut enoki. Ha? Oh.
Sotong. Okay lah, kita orang nak menikmati lah. Nak menikmati. Susah nak rekod. Nak bagi hati aku kan. A few moments later. Kenapa dekat situ harga dia lain? Harga kat situ lain, tak sama. Ha? Kat apa? Tax. Oh, tax. Oh, betul juga Faham? Terima kasih. Okay. Okay. Oh, kena demi. Boleh tak? Faham? Dalam muka berkabus. Buka ah. Buka ah. Sekejap. Nak kena rekod. Apa dia? Yang apa orang panggil tu? Tak boleh sampai banyak macam-macam. Ada nama. Bracelet ke apa tidak? Bracelet. Cuba tunjuk sikit. Happy birthday. Terima kasih. Tinggal. Comel tak? Comel. Nak tahu tak? Tak tahu. Sekejap. Kita ada yang sama. Okey, nanti kita ambil gambar. Nanti kita ambil gambar lagi. Tak, yang tu apa yang Lapis Frozen tu? Apa tu? At least we don't open. Dah, aku nak buat benda tu lah. Aku takut tak jadi kau tu tak. Macam mana aku nak buat Afrina tengok belakang. Afrina, aku tengok harga dia besar tak sama. Oh, sebab harga dia sebenarnya sama. Okey je. Aku pakai sebut je. Aku tu main macam memang Time. aku memang pro terbaik. Aku tak pernah bagi hang. Bijak. Kadang saja aku pun tak pernah bagi apa bukan hang kan. Aku tak fikir pasal tu. Tak, maksudnya aku tak pernah bagi hang barang tau tak. Kalau macam kalau dia aku macam pernah belajar makan kan. Tapi aku tak pernah bagi hang barang, faham tak? So aku rasa macam why not sebelah hang kahwin ni kan? Something. Ya, aku faham. Sebab tu aku tak kisah pun waktu tu hang sibuk ke, hang dengan family hang ke, aku tak kisah pun cuma. So, harap pemberian tu walaupun hang tak pakai, hang tengok pun hang boleh ingat aku cik. Berjaya. Nanti kita upload video. Tapi itulah muka dia kabur sikit. A few moments later. Muka dia kenyang. Dia bukan mengah nak kenyang. Dia mengah penat mengunyah. Macam mana? So, kita ada salad. Menu biasa kita salad. Dan kita ambil ni yang hangit. Bubur sos. Letak. Ambil kimchi sikit. Letak. Saya rasa kan struktur dia tu membuatkan dia sedap. Aku rasa kalau tak ada struktur dia tu mungkin rasa macam bosan sikit lah. Oi. Berkekenyangan. Saya berkekenyangan ni. Macam nak drive ni. Jom nak pergi caji tengok ada tak lagi fridge magnet yang viral tu. Hampir mana? Pergi mana gila? Itu. Asal ni nak drive ke? Okay, bye. Bukan rantai. Bukan rantai.
belah sini. Kau nak pakai belah sini ya. Ini dah kena jam. Tak apalah. Dia free size masuk ke tak? Oh tak. Nampak. Okay. Kita longgar. Oh, kepala tutup. Kepala tutup. Tutup dia macam keras. Nampak lah. Macam ni. Nak ketat ke nak longgar? Longgar sikit je. Jangan ketat sangat. Kau rasa kat sini sikit je. Yang kedua. Pusing. Oh, aku punya dah pusing lah. Oh, punya dah pusing. Mana kamera? Tak nampak. Freya. Hafiza. Bergabung. Mantap. Bertugas. Tekan nak lah colour baju betul-betul. Apa lucu. Here we go again. Impulse Gaming. Sekejap. Kita orang nak pergi caji ni kejap tengok. Ada tak? Apa nama dalam tu? Oh, caji sini drive-thru tu. Tu drive-thru. Cantik tu caji dia. Besar ni. Tiba-tiba mana nak tanya. Macam tak ada. Nak tanya yang fish magnet yang warna purple tu ada lagi tak? Tak ada dah. Oh, Sekarang ada apa? sekarang ada promotion apa? Kalau hari ni tak ada, esok ada. Oh, esok. Promotion air baru. Oh, air baru. Oh. Okey. Tak apa. Terima kasih. Dah habis. Fish magnet dah tak ada. Jomlah kita pergi Impulse. Dah lama tak pergi. Yes. Dah lama tak pergi. Tak tahulah ada apa benda. Dah lama tak pergi. Tengok Dah lama tutup. tak pergi kat sini dah. Oh, sana pergi. Sana pun pergi dekat Big Belly kecil je. Oh, yang kecil tu. Mana? Oh, tu ke Mifi-nya. Akan ada. Nak cari ni. Wow. Phone stand. Lah daripada luar tengok. Jom masuklah. Tak boleh masuk. Macam apa? Mak-mak ayah tak bagi masuk tengok dulu. Ya, ada haci pupu weh. Ada haci pupu. Tak boleh lah cikgu punya Tak- yang tak buka boleh. dah mampu. Oh, tak. Dah start gila. Dah start gila. Weh. Itu apa weh atas tu? Dia macam hang boleh, tapi dia letak earpod. Tapi Oh. hang boleh letak benda lain ni macam beg kosong. Oh, faham. Ini. Yang ada beg. Dia orang kata ada bau. Ini ada bau. Serius ah? Kenapa aku rasa teringin tapi mahal. Oh ni Hirono ni. Ni yang tap-tap tu kan. Kita ketuk dia bunyi. Oh. Aku tak nak yang bunyi-bunyi takut. Tak bukan ni. Kita ketuk dia macam bunyi drum. Tang. Oh. Ada bunyi bersuara. Oh, faham. Ingatkan bunyi tu. Dah jadi gila kalau masuk sini. Daripada tak nak beli jadi beli tau. Hihi, oi. Memang suka Mifi ni. So kitchen. Ni Mifi pondan ni. Minat Mifi. Guys, haci pupu ni comel. Yang kata dia bau. Saya nak yang peach ni ataupun cherry. Nak ni atau ni. Tapi harga dia Masya Allah.
Saya dah tak nak beli apa-apa. Nak kena saving. Kita nak kena saving. Ada benda yang kita nak halalkan. Lah, tiba. Kita tengok ada apa lagi yang comel-comel. Murah-murah tak ada ke murah-murah. So, conclusionnya tak beli apa-apa. Jimat lah. Kita kan ada benda nak dihalalkan. Afina ada benda yang nak dihalalkan. Bukan nak benda yang dihalalkan. Dia ada Benda yang nak kena benda yang kena bayar. yes, benda yang kena bayar. Sama lah. Saya ada benda yang nak dibayarkan juga untuk mencapai segala impian yang ada pada tahun ini. Ceritakan kita nak kat mana? Kita orang dekat Ayon. On macam biasa. Rumah kedua kita orang. Memang kena datang sini, wajib. Pergi mana-mana, balik tu mesti sini. Dia dah tahu dah. Apa? Destinasi terakhir memang di sini. Yes. Sebelum masing-masing meninggalkan ke rumah. Tinggal ke rumah. Destinasi terakhir. Ayon, Bukit Mertajam. Dengan cerita ada inside scoop. Baru buka tapi tak tahulah kat mana. Nak pergi tengok. Okay, bye. Mana aja? Oh ni. Ganti apa? Kedai kasut. Oh. Wow, korang besar gila. Inside scoop dia. Nampak tak dia ada tu waffle. Ni kalau ada kedai ni ada je. Dia ada aiskrim pisang. Ni ke? Ini matcha. Ni pisang tu macam mana yang ke daripada Yang sini? ni. Wow, sedapnya nampak unicorn. Tapi tu matcha. Yang tu unicorn. Nah, rasa raspberry. Masam-masam lah. Kot. Masam. Kau boleh kan? Sedapnya. Masam. Aku suka. Okay lah guys, saya rasa saya beli yang party pack tu lah. Macam mana aku nak angkat korang? Saya rasa saya ambil yang tu. Party pack. Korang nampak? Korang tak nampak? Korang tak nampak. Okay, sana saya kena fikir saya nak apa. Saya rasa saya nak pistachio, caramel, taufifa. Lepas tu kita kena ada yang masam. Kita kena ada raspberry atau passion fruit. Blueberry yogurt macam sedap je. Banyak sedap ni. Nak yang party pack lah. Party pack. So, pistachio tiramisu, caramel biscuit cheesecake, taufufa, unicorn. Yang unicorn ini masam-masam ke mana? Kita ada rasa raspberry yogurt. Okey. Raspberry sedap yang itu raspberry yogurt. Nak test dia rasa juga. Boleh juga. Boleh. Saya ulang ya. Pistachio tiramisu, caramel biscuit cheesecake, tofu fond, unicorn, blueberry yogurt dan salted caramel. Okey. Okeylah. Jadi kita beli haci pupu. Kita beli aiskrim. Coba. Okey, dia siap. Kita duduk dulu nanti dia bagi ya. Okey, terima kasih. Hang boleh simpan ke? Kau tu. Aku ingat dia dalam. Nak pergi mana? Tak pergi mana? Nak balik dah lah. Dah rasa tadi. Aku boleh ambil raspberry sorbet. Rasa aku macam aku nak rasa unicorn ni masam sangat ke tak? So boleh berasa dia tak dia macam rasa yogurt kan? So aku macam okey dah. Aku ambil ni, lepas tu aku ambil blueberry yogurt juga. So blueberry dia rasa lain sikit. Sorry lah korang Tudung saya tak apa-apa, so saya kena buat bulat bagi dia tak nampak anak tudung. Dia kalau nampak anak tudung nampak tak elok. Comel lah kita kat sini. Kan? Bukan tu. Oh ni kita buat ni. Sedap kan harga ni? Sedap. Yang ni unicorn. Nanti saya tunjuk yang saya beli apa. So tadi korang tak nampak sangat kan. Yang ni apa? Dia pesa apa?
Ni Afina punya. Biskut, cheesecake samping. Biskof ha. Biskut ada biskut apa? Ha, biskof. Dan Cheesecake. bawah tu tiramisu pizza. Atas yang pistachio tak, aku tak tahu ambil yang mana. Oh, bawah yang tu. Pistachio tiramisu kan nama dia? Ha ha. Aku macam ada birthday pula daripada birthday. Tak, aku beli macam tu sebab fikir kalau aku beli pin tu 35. Bayangkan kalau beli pin tu 2 dah 60 lebih, baik aku beli parti tu terus. So aku beli parti tu so that aku boleh makan macam tu. Ha. Ya, faham. Dah siap. Tapi biskut ni nampak sedap Tak nampak macam dia ambil biskut. Sikit je lah. Sebab dia berapa? Biskut dia tak macam yang biskut biasa. Biskut biasa tu. Tambah RM20. Tada! Lama kan diet tak makan benda manis. Ambil engkau. Aku beli party packs terus. Kanan Kita dah tak pandang Yayau. Sekarang kita pandang Inside Scoop. Sebab Yayau kan macam menu dia sama je kan. So Inside Scoop ni dia macam ada menu-menu baru. So dah lah. Kita nak balik dah. Kita end vlog kat sini je lah. Okay. And thank you. Korang sorry lah macam hari ni lagi macam tak apa-apa sikit vlog sebab keluar lambat. Satu, so macam ada hal sikit-sikit. Lepas tu makan tadi pun macam mungkin macam kecewa sikit. Macam tu. Lepas tu tu je lah macam tak tahu nak pergi mana pula hari ni. Okay, so nanti kita akan fikirkan vlog yang seterusnya lah. Apa kita nak buat. And apapun, thank you for watching. Bulan puasa. InsyaAllah. Selamat menyambut bulan puasa kawan-kawan. Belum lagi, lalu. Berapa hari je lagi? Ya, tak adalah berapa hari. Yelah, nak dekat tapi tak adalah berapa hari yang macam aku tak buat vlog pula. Tak apa, nanti kita buat vlog puasa ya. Yelah, Kita saya pergi ucap- bazar ke? Ucap cepat-cepat awal-awal sebab saya tak balik. Oh ya, dia dah tak ada kat video kita nanti. Okay, so thank you for watching. Jumpa korang in the next vlog. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay. Bye-bye.